persaudaraan. Okey, sesuaikan cikgu tu. Tak baik. Okey, semua kira sama saya ada sampai 8. Boleh di atas dulu Boleh. Okey, bincang lah dulu. Bincang lah dulu. 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Kanan. Kanan 7, 8. Okey, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, seterusnya cikgu Tarik nafas ke cikgu? tak, sabar. Sabar. Cikgu nak awak lari satu pusing yang padam dulu. Okey? Boleh cikgu. Okey, saya dua lari. Boleh? Boleh. Okey. 1, 2, lari. Dah cikgu. Dah. Okey. Buat barisan macam tadi. Apa usaha cikgu? Macam tak boleh lah cikgu. Belah. Okey. Saya tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Ya. Tarik. Hembus. Okey. Kita akan teruskan dengan aktiviti bola baling, iaitu teknik menghantar dan menerima. Awak semua tahu tak teknik tu? Tak. Tahu. Okey, teknik ni dia ada dua. Yang pertama ialah lantunan dan hantaran balas dada. Okey. Untuk aktiviti yang pertama ni, cikgu nak awak berpasangan. Boleh? Boleh. Okey. Dan pasangan tersebut berada di depan dan depan dan belakang. Okey. Maksudnya Simulasi cikgu. gini macam ni. Oh. Okey, macam ni boleh? Boleh. Marah kan? Tak ada mak. Okey. Ambil jarak belakang sikit. Awak semua maju belakang sikit. Okey, kita nak dekat. Okey. Oh. Okey. Ambil jarak awak dekat sikit. Okey. Oh. Awak ke sini sikit. Boleh. Okey. Macam ni ke cikgu? Okey. Awak belakang lagi lah. Okey, tak selesa. Okey. Dekat tangan cikgu hanya ada 3 je biji bola baling. Cikgu nak awak yang di hadapan ni lancarkan bola sebanyak 5 kali. Tanpa henti. Lepas awak dah siap, awak tukar peranan dengan orang belakang. Boleh? Boleh. Macam ni. Lepas. Okey. Belakang, awak bagi ke orang belakang. Okey. Pusing. Boleh? Boleh. Alia. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, orang belakang. Depan balik. Okey, lagi sekali. Okey. Banyak tak semua? Pasal yang kedua pula, cikgu nak awak semua pergi sini. Okey, jom cikgu. Pergi ke mana? Mana cikgu? Jom. Okey, untuk pasal yang kedua, cikgu nak awak masuk kepada 2 kumpulan. Okey,
Murid beratur bawah ni. Di sini akan tunjukkan simulasi, okey? Okey. Pertama. Ya. 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian awak tukar dengan orang belakang. Boleh? Boleh. Seorang akan melakukan 2 set. Okey? Okey. Dia kau guna. Ini pun boleh. Ini untuk kepala awak ni. Dia diam. Okey. Kemudian 1, 2, 3. Belajar iaitu 2, 3, 4, 5. Okey. Para nanti tak nanti. Tadi hoki. Nanti. Cara dia Satu, dua, bola. 3, 4, 5. okey. Lagi. siap aku. Itu untuk aktiviti yang pertama. Betul ke wala? Serahkan kepada Cikgu Suraya. Aktiviti pertama Kita akan melakukan aktiviti yang kedua, iaitu latihan hantaran dan penerimaan bola secara berpasangan. Sebelum tu saya nak kamu semua pilih pasangan kamu sendiri dulu. Dah pilih? Okey. Jarak sikit untuk pasangan lain. Dan kamu perlu berdiri di hadapan antara satu sama lain. Mengikut jarak yang telah cikgu tetapkan. Seorang dekat sini, seorang dekat sini. Ini pasangan ketiga sini. Pasangan ketiga dekat sana. Aduh, pasangan ketiga. Okey, cikgu akan menunjukkan cara untuk hantaran bola. Kamu perlu menggunakan kedua-dua belah tangan dan siku dibengkokkan seperti ini dan tolak bola. Macam tu. Pastikan hantaran kamu tepat dan lurus, okey? Untuk penerimaan bola pula, kamu perlu terima bola menggunakan kedua belah tangan dan tarik bola ke dada dahulu, baru melakukan hantaran. Okey. Tujuan untuk tarik bola ke dada tu untuk kawalan, okey? Okey, boleh mulakan? Okey, cikgu.
Ikut rimai. Najib. Nazim, betul Nazim. Nazim kita nak latih salam. Sampai berapa ni? Okey, dah. Okey. Okay, macam ni Rafat. Sini semua. Okey, jadi kamu dah faham aktiviti yang kedua ni macam mana? Dah faham cara untuk hantar dan terima bola? Okey, itu saja untuk aktiviti yang kedua. Seterusnya saya serahkan aktiviti kepada cikgu Angku ya. Saya nak kamu bentukkan satu bulatan dan salah seorang daripada kamu akan berada di tengah. Pilih salah seorang. Saya mencadangkan. Boleh. Kevlar. Boleh. Orang di tengah. Yang lain buat bola. Ini okey. Dari aktiviti kali ini, Zamzam ke sini. orang yang tengah ni akan menghantar secara rawat kepada orang dalam keadaan teknik yang betul. Dada langsung betul. Okey, contoh ya. Contoh. Ada. Okey. Okey, tapi secara rawat, jangan bagi kamu menakut. Pastikan tangan korang sentiasa dalam keadaan bersedia. Kena kita gerak. Saya ikut ada ke langsung. Kalau bola kamu tu berada di kiri, kamu kena bergerak. Okey, dalam kiraan ya. 1, 2, 3. Pastikan sentiasa bersedia ya. Okey. Dia ni. Dia. Bola ready kanan. Wah, saya suka yang sudah masuk travel. Saya suka. Saya pun suka. Cikgu Abang suka saran je. Bila kasih? Terima kasih adik kuning. Saya suka semua. Sedia. Sedia. Pastikan Sedia. Ngaju. Macam nak menangis. Nak itu dia. Bila lagi? Jom. Ada tekan. Terima kasih. Ini kasih orang. Masih memori dulu. Nanti antara bawah dada. Patut buat tinggi tadi. Antara penuh kasih sayang. Okey, Nas. Okey. Nas. Yeay. Okey, bantu. Cuba sini. Kumpul di sini. Okey. Jadi kita akan pergi ke aktiviti yang seterusnya. Okey. Untuk permainan seterusnya kita akan bermain untuk permainan kecil. Dalam permainan kecil ni kamu akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu lelaki dan kumpulan dia kita pilih ada satu lelaki dan dua orang perempuan. Okey, kita kamu bagi dulu. Bagi dulu. Satu lelaki dua orang perempuan. Beratur di sini. Yang dapat cikgu. Okey. Okey. Saya nak wakil dari dan dua. Tak lagi. Easy. Okey. Apabila pernah satu menang, dia akan mulakan dahulu. Okey. Baiklah, untuk permainan kecil ni, korang perlu menghantar sebanyak 5 kali berturut-turut untuk dikira sebagai pemenang. Okey. Kumpulan lawan boleh merebut daripada kumpulan satu ya. Okey, jom masuk. Duduk, sebab sini. Kamu boleh tahu cara yang telah kami ajar sebentar tadi ya? Okey. Satu, Sabar, dua, tiga, mula. Gimana? Dekat. Satu. Kumpulan Nazim menang untuk bola. Okey, itu saja untuk permainan kecil kita. Okey, saya nak kamu semua pergi dulu calonkan diri. Jangan jalan sikit. Mesti korang penat kan sebab main? Sini je lah. Sini je. Ini sahaja. Ini jangan sampai kencing. Okey, dah siap aku. Okey, dah siap. Okey. Tak benar lah. Okey, kita akan buat cooling down. Okey. Terakhir sesi kali ini. Okey. Okey, ikut saya dari bawah. Jarak sikit. Darah sikit, ambil darah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ke kanan. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Boleh tak saya nak seorang untuk okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Yang ketiga kita akan buat pada kuat. Tarik nafas. Hembus. Saya nak salah seorang daripada kamu memberikan refleksi untuk aktiviti yang kita buat hari ini. Boleh? Boleh.